Bang, lembu tu mahal, lembu ni mahal. Okey, macam inilah, simple. Sekarang kita dah dengar korang punya rentihan. Korang tengok lembu-lembu daripada sana, patah ke sini balik, ke sini, sampai sana. Pergi pula sana pula, tengok tu lembu-lembu kita daripada sana sampai ke sini balik. Dan korang komplain cakap lembu saya mahal. Sini, saya tunjuk korang lembu yang harga 3999. Sekarang kita ada promotion lelong 3999 sahaja untuk seekor lembu. Semua orang cakap, alah 3999 ni mesti kecil besar ayam je. Sini aku bawa kau tunjuk ayam aku. Okey, jom kita akan tunjuk kat korang harga lembu yang korang akan dapat untuk 3999. Okey. Sini. Aku nak tunjuk kat korang yang harga 3999. Ni ni Amin tolong masuk jap boleh? Kalau dia masuk, Amin ni tinggi berapa Amin? 175. Amin tinggi 175. Berat dia mungkin dalam 53 kilo. Besar. Nampak? Lembu ni besar. Duduk sebelah, tenggelam Amin. Nampak tak? So basically, lembu-lembu ni semua yang kita nak lega pada harga 3999 sahaja. Sangat-sangat murah. Korang boleh, kita boleh hantar hidup. Nak kita sembelihkan dan bagi daging kat korang pun boleh. Korang nak kita sembelih, agihkan dekat anak-anak yatim pun boleh, tak ada masalah. Lembu kita untuk 200 kilo ni dah tak banyak. Yang ini semua dah naik-naik berat sikit. Dah naik 205, 210, 215. Yang belah kiri ni pun sama juga. Yang belah kiri ni pun sama juga. So, korang kalau nak, contact saya lah. DM saya cakap saya nak info korban.